Keupayaan konsep wakaf mampu melonjakkan ekonomi masyarakat dan negara. Sehubungan itu, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains, Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Abdul Kadir berkata, penjawat awam di Negeri Sembilan wajar terus mengangkat wakaf sebagai agenda penting dalam membantu masyarakat untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Pelancaran Bulan Wakaf peringkat Negeri Sembilan pada hari ini menjadi bukti peranan penting Mains yang sentiasa terkehadapan dalam menyokong dan membantu pembangunan ekonomi umat Islam di Negeri Sembilan. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan adalah pemegang amanah tunggal bagi semua hartanah wakaf dan melalui Jabatan Wakaf dan Mal memainkan peranan penting dalam menguruskan hal ehwal berkaitan wakaf dan sumber mal secara profesional dan sistematik. Beliau berkata demikian sewaktu pelancaran Bulan Wakaf peringkat Negeri Sembilan. Jelasnya dengan pengurusan yang lebih cekap dan strategik, manfaat wakaf diharap dapat dirasai oleh masyarakat secara lebih menyeluruh. Matlamat utama adalah untuk meningkatkan sosioekonomi serta memperluaskan pemilikan harta umat Islam khususnya di Negeri Sembilan. Usaha itu bertujuan untuk memperkukuhkan institusi pengurusan wakaf serta institusi pengurusan harta umat Islam di Negeri Sembilan.